apakah yang telah kau dapat setelah matimu? Maka berkatalah Abu Lahab, wahai Abbas, pada hari-hari Isnin Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankan azabnya kepadaku dengan diberikan dapat aku meminum sedikit air daripada hujung ibu jariku. Hujung ibu jari ni dapat minum air sedikit. Kerana aku melahirkan rasa gembira pada hari lahirnya anak saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan aku merdekakan hamba abdiku seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Inilah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita tahu kitab Imam Bukhari ialah kitab hadis yang sahih dan bukan cerita-cerita rekaan. Kalau Abu Lahab yang terang-terang Allah Ta'ala sudah kutuk dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Terang-terang Allah dah celakakan dia dalam Al-Quran. Tetapi kerana dia gembira hari lahir anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia merdekakan hamba abdinya. Allah Ta'ala meringankan sikit azabnya, dapat dia minum sikit air daripada ibu jarinya setiap hari Isnin, kerana hari Isnin itulah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang si kafir dapat manfaatnya, bagaimana seorang yang cinta pada Rasul, yang beriman pada Rasul, yang sentiasa gembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati sebagai seorang beriman? Apakah dia tak dapat manfaatnya? Bahkan lebih daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, persoalan, kalau si Abu Lahab yang kafir pun rasa gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian makhluk Allah daripada langit, bumi, burung, malaikat, haiwan, pokok-pokok, batu-batu, kayu-kayu, ikan-ikan, semut, ular, cacing, semuanya gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanti-nantikan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis dan di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Semuanya ternanti-nanti Nabi akhir zaman, gembira untuk menyambut Nabi akhir zaman. Apakah kita nak kata pada orang yang mengaku dirinya Muslim tapi tak gembira dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan marah orang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan benci pula majlis-majlis yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Apa kita nak kata dengan orang macam tu? Maaf tuan-tuan, nak kata dia batu, batu pun gembira juga. Nak kata dia haiwan, haiwan pun gembira juga. Nak kata na'udzubillah kafir, kafir Abu Lahab pun gembira juga. Allah, tak ada apa nak kita beri nama pada orang macam tu. Mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita dan anak cucu kita daripada sifat orang-orang yang sedemikian, daripada orang-orang yang benci, rasa marah kepada majlis-majlis yang meraihkan, yang memeriahkan, yang melahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah gembiranya kita dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tunggu setahun sekali bulan Rabiul Awal, tidak. Bukan hanya tunggu bila ada majlis-majlis maulud, bila ada majlis perkahwinan, majlis kenduri, ada majlis maulud baru
itu kita lahirkan, zahirkan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan berkata seorang ulama yang besar yang telah pun menulis kitab Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Maulid Dibai, katanya, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Dan kalaulah kita lakukan setiap hari maulid untuk Ahmad, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah wajib. Kenapa tuan-tuan? Sebab kenikmatan yang Allah beri pada kita dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu nikmat yang wajib kita syukur. Apakah wajib kita syukur hanya setahun sekali? Apakah wajib kita syukur hanya sebulan sekali? Setiap hari kita wajib syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah kurniakan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah yang sangat sayang pada kita, yang membawa syafaat pada kita. Begitulah setiap hari. Kalau kita adakan maulid pun adalah wajib atas kita melakukannya. Bukan wajib sebagai wajib aini atau wajib yang mesti dibuat pada perbuatan maulid, tetapi wajib menandakan, menzahirkan kesyukuran kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat Allah kepada kita. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita menyebutkan daripada nas Quran, nas hadis, tetapi malang terdapat juga tuduhan-tuduhan terhadap sambutan maulid ini dengan dikatakan maulid ini bid'ah. Tapi mereka yang mengatakan itu pun ada sandarannya juga, bukan kosong tuan-tuan. Kenapa? Kerana mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat maulid. Yang kamu buat ni ada marhaban, kamu buat ni kumpul ramai-ramai. Yang Nabi buat tu hanya Nabi berpuasa. Yang kamu ni makan baik ramai-ramai, jemput orang, berdiri marhaban. Ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Ini semua bila Nabi tak buat adalah bid'ah. Jadi bila perbuatan tu bid'ah, maka dia adalah sesat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, telah kita sebutkan tadi, orang yang pertama menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sendiri. Hadis yang telah kita bacakan tadi daripada Abu Qatadah, bila baginda ditanya, kenapakah baginda berpuasa pada hari Isnin? Jawabnya, kerana pada hari itulah aku dilahirkan. Nabi melahirkan rasa gembira. Cuma cara melahirkan, menzahirkan kegembiraan itu berbagai-bagai cara. Boleh dengan berpuasa, boleh dengan beri makan, boleh dengan kita pergi umrah. Macam kalau kita sudah berusaha untuk periksa, kita pun letakkan nazar, kalau aku lulus periksa aku nak puasa. Rasa gembira kita dengan kelulusan periksa kita. Kalau aku lulus periksa, aku nak beri makan orang miskin. Kalau aku lulus periksa, aku nak sedekah anak yatim 1,000. Kalau aku lulus periksa, aku nak pergi umrah. Kalau aku lulus periksa, aku nak jemput orang datang ke rumah, aku nak beri makan kepada mereka. Apa salahnya? Bukan maknanya kita menzahirkan rasa gembira hanya dengan satu cara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan daripada prinsipnya Nabi gembira. Cara gembira asal saja tidak menyalahi syarak. Dan apakah dalam majlis maulidin Nabi ini ada menyalahi syarak? Sudah tentu jawabnya tidak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa gembira bukan hanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berlaku pada nabi-nabi yang lain. Sewaktu baginda datang ke kota Madinah Munawwarah, didapatinya kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Maka baginda bertanya, kenapa kamu puasa pada hari 10 Muharram, Ashura? Mereka menjawab, inilah harinya kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan kekalahannya Firaun. Maka kami menyambut kegembiraan kemenangan Nabi Musa dengan kami berpuasa.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nahnu aula bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyami. Kami umat Islam lebih utama dengan Nabi Musa daripada kamu kaum Yahudi. Maka baginda pun berpuasa hari Ashura, dan Nabi pun memerintahkan agar umat Islam pun berpuasa pada hari itu. Kenapa? Sebab Nabi menunjukkan gembira. Kalau kaum Yahudi gembira dengan Nabi Musa, kami orang Islam lebih patut gembira. Kenapa? Sebab orang Yahudi dah menyeleweng daripada ajaran Nabi Musa AS yang benar. Padahal yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Patutnya kita lebih gembira. Di sini Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi meraihkan kegembiraan kemenangan Nabi Musa. Nah, kita soal diri kita balik. Kalaulah kemenangan Nabi Musa dibandingkan dengan kurnian Allah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana lebih besar tuan-tuan? Kurniaan dengan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih besar. Jadi begitulah dia umat Islam bergembira dengan harinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tetapi untuk menjawab soalan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak melakukan seperti yang kita lakukan hari ini, kita mengatakan semata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya itu tidaklah dihukum bid'ah dalalah ataupun bid'ah yang sesat atau bid'ah yang haram. Tak boleh. Semata-mata Nabi tak buat, tak boleh kita hukum terus bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Mungkinlah dia bid'ah dari satu aspek. Dari satu aspek, Nabi tak pernah kumpulkan ramai-ramai baca marhaban untuk menyambut hari kelahiran baginda. Tak pernah. Itu dari satu aspek. Tetapi terus kita nak kata haram, nanti dulu. Sebab banyak perkara yang telah berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipersetujui oleh alim-alim ulama, bahkan para sahabat, yang tak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat. Sebagai contohnya, bid'ah yang bukan dalalah, yang bukan sesat. Pertama, Al-Quran dibukukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran yang kita ada hari ini satu buku 30 juz, tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ustaz kata tak ada pula? Kan Quran diturunkan zaman Nabi. Betul. Tapi Quran ditulis di kertas, di tembok, di batu, di daun, berkecah-kecah. Tak ada di satu buku daripada surah Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, tak ada. Tetapi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah dengan saranan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, melihat dan memandangkan banyak orang hafiz Quran yang sudah mati syahid. Kalau Quran tak dibukukan, lama-lama Quran akan hilang daripada umat Islam. Walaupun Sayyidina Abu Bakar di saat pertama berat untuk menjalankan perkara bid'ah, Nabi tak pernah buat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, kalau apabila Sayyidina Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit, seorang hafiz Quran, wahai Zaid, kumpulkan Quran semua jadi satu buku. Zaid berkata, ya Abu Bakar, ya Khalifah, kalau engkau perintahkan aku pindahkan satu bukit ke satu tempat yang lain, aku masih sanggup lagi. Tapi engkau nak suruh aku buat satu perkara Nabi tak pernah buat, aku tak sanggup. Pasal bid'ah. Tetapi setelah dipujuk, setelah diterangkan, dijelaskan kepentingannya, akhirnya Zaid bin Thabit menerima tugas yang berat, membukukan Al-Quran. Sahabat tahu itu bid'ah. Sebab itulah sahabat pada awalnya pun tak mau buat. Sayyidina Abu Bakar pun tak mau buat. Tapi dipujuk oleh Sayyidina Umar. Zaid bin Thabit pun tak mau buat. Tapi dipujuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kerana tahu itu bid'ah. Tetapi akhirnya mereka melakukannya karena ada kepentingan untuk umat Islam dan tak menyalahi syarak. Apa salahnya? Quran yang bersepah-sepah patut disatukan satu buku. Dan alhamdulillah, dengan usaha mereka 1427 tahun dahulu,
hari ini kita dapat baca Quran satu buku.